Selamat datang ke Tangga Tajwid. Yang ni masih lagi bersama dengan Ustaz Iqbal. Okey Ustaz, kita dah belajar Al-Lam Syamsiah, kita dah tahu idgham bilguna guna, idgham biguna. Next Ustaz, terangkan lagi kepada kami untuk kami faham apa lagi tajwid, nama-nama hukum ni. Apa ya? Saya rasa yang sesuai hari ni saya tak nak cerita tentang nama tajwid tu. Okay. Saya hari ni nak ceritakan tentang teknik membaca tu. Teknik membaca? Kalau episod lepas kita dah ceritakan tentang idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah, tapi hari ni saya nak ceritakan tentang teknik membaca idgham tu sendiri. Macam mana kita nak mengidghamkan satu kalimah tu. Okey, baik. Idgham yang kita nak ceritakan ni adalah idgham kamil dan juga idgham nakis. Idgham kamil dan nakis. Okey tu, itu salah satu yang kita selalu dengar juga, tapi mungkin ramai yang tak tahu. Betul. Okay. Kenapa Ustaz dia namakan macam tu Ustaz? Okey, idgham kamil. Kamil di sini maksud dia sempurna. Manakala nakis tu maksud dia lawan kepada sempurna tadi, iaitu dia masuk secara tidak sempurna. Tak sempurna. Jadi idgham bila gabung dengan kamil tu maksud apa? Masukkan bunyi tadi tu dengan secara sempurna ke dalam huruf selepas. Manakala kalau nakis dia masuk tu dia tak sempurna. Boleh faham tak? Idgham kamil, idgham tu maksud dia masuk. Kamil tu sempurna. Jadi masukkan dengan sempurna. Betul. Idgham nakis pula masukkan tidak sempurna. Betul. Okey. Saya faham kat situ. Cuba kalau Ustaz bagi contoh pula. Okey, kalau bagi contoh yang mudah ya. Contoh macam untuk idgham yang kamil, kita boleh ambil idgham bila gunnah. Contoh yang lepas. Ingat lagi tak contoh lepas? Idgham bila gunnah. Okey. Contoh yang lepas adalah pada surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Walam yakul lahu kufuwan ahad, iaitu huruf nun mati tu walaupun ada, tetapi bila kita masuk ke huruf lam, dia tak ada langsung bunyi nun tadi. Okay. Dia terus bunyi yakul lahu. Okey. Oh, maksud nama hukum tu idgham bila guna. Betul. Cara nak idgham tu adalah idgham kamil. Ya, betul. Itulah sebabkan nama idgham kamil tu. Betul. Okay, Teknik membaca tu yang penting. Oh, sebab idgham ni banyak. Saya pun kadang-kadang keliru banyak sangat nama idgham ni, idgham tu. Jadi bilanya disebut idgham kamil ni dah tambah satu lagi idgham. Rupanya idgham kamil ni cara. Betul. Kalau untuk idgham nakis pula Ustaz, apa contoh dia? Okey, kalau idgham nakis ni masih lagi contoh yang sama, iaitu lahabin wa tab, iaitu pada surah Al-Masad ayat 1. Di antara tanwin berjumpa dengan huruf waw. Ada tak kita buat idgham dekat situ? Ada. Tetapi sempurna tak masuk dia? Tidak. Macam mana nak tahu sempurna tak sempurna? Sebab berlakunya dengung tadi tu. Berlaku dengung di antara tanwin dan juga waw. So proses dengung itulah yang menyebabkan dia tak sempurna. Ya, betul. Salah satunya lah. So maksudnya nama hukum tu adalah idgham bi gunnah. Cara nak sebut itu adalah idgham nakis. Maksudnya betul. Dia masukkan tu tak sempurna dengan dengung. Itulah teknik bacaan dia untuk bacaan idgham tadi. Okey, faham. Saya dah faham Ustaz. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, nampak kat sini kita dah tahu idgham nakis dan kamil tu apa sebenarnya. Dia adalah cara untuk kita idghamkan. Nama hukum tu idgham bila guna ataupun idgham bi guna. Cara untuk kita nak idghamkan itulah dinamakan idgham kamil ataupun idgham nakis. Jadi kita dah tak keliru dah lepas ni. Okey, jadi itu sahaja untuk episod kali ni. Kejap. Ustaz tak ada ke nak cerita kongsi sikit dekat orang luar sana? Saya pula kena cerita? Kena ceritalah juga. Satulah paling kurang. Okey, saya cerita. Kita jumpa next episode.